Good morning guys. Hari ini hari yang kita nak balik ke Miri. Kita nak balik ke Miri. So dah pukul 10.11. Nampaknya barang dah belum lagi. Barang kita belum lagi letak dalam highlight. Kita letak dekat tu je, ruang tamu je. Jadi ini adalah konten kedua terakhir. So konten terakhir tu adalah masa kita nak balik Kuching. So inilah pemandangan yang terakhir yang kita tengok sekarang. Soalan apa? Itu hari sebelumnya kita ada aktiviti lain macam lumba perahu. Lama. Lumba perahu kita ada, lepas tu kita ada main takraw, main volleyball, semua itulah. Tapi ada beberapa aktiviti je saya ambil macam lumba perahu. Saya ambil. So kita nak menyediakan barang-barang. Kita nak tengok air sungai naik ke tidak. Nampaknya naik juga sebenarnya. Dah start dah. Dah start dah menganjing aku. Tak apalah, kita cakap kuat sikit. Kalau yang tak dengar tu, tak dengar lah. Jom, kita jalan-jalan sekejap. Kau diam. Kita jalan-jalan dulu kan. Untuk kali terakhir kita tengok pemandangan ini, kita pergi gereja kejap. Gereja ni dia ada jalan pintas. Okey, tak jadi. So, korang boleh tengoklah pemandangan dari segi atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Alamak, dah longgar pula. Saya pakai jaket. Saya pakai jaket bawah ni. Si abang saya tu pula menghilang ke entah ke mana, pelak menganjing aku. Dia menganjing aku buat konten pula. Jom kita berjalan. Ejel pergi atas. Nak ayam berlari. Kat sini macam-macam haiwan ada. Ayam ada, anjing ada, kucing ada, babi ada. Babi dah mati dah kena makan. Ni kandang dia, ni kandang dengan ayam. Situ kandang ayam. Hujung tu dia orang punya tempat lah. Tu ayam. Tu sama anak-anak dia. Ada black and white. Black and white. Bilik mandi, atas tempat ekor. So kita jalan tinggi. Guys, sorry lah kalau ada jerawat tiba-tiba ke. Alamak, capek. Terikat awal. Malas nak letak dekat highlight. Kita tengok adik kita pergi ni dulu. Terus tengok adik aku pergi bilik ke, pergi ting-ting ke tong-tong ke. Dia tak ikut aku, kita tengok air sungai. Okey, terputar. Aku tengok air sungai pun macam air jugalah, kuat jugalah, besar air dia. Tak payah takut dia kena hanyut pula. Hari terakhir long more. Let's go.
kita akan jumpa dekat Miri. Dan korang tengoklah pemandangan ni, pemandangan terakhir. Kita dah nak jalan dah ni sebenarnya. Barang masih dekat sini, area lepak ni. Di tempat tidur. Merry Christmas, maybe tinggal sini kot. Lepas tu Merry Christmas ada juga kat sini. Merry Christmas and Happy New Year. So ni tempat tidur. Itu ada tilam sini. Itu barang-barang ni belum masuk dekat pick up ataupun highlight. Ini pun tidur, tempat tidur. Sini dapur. Tengok sini. Itu ada bilik. Ada 2 bilik dekat sini lagi. Korang boleh tengok pemandangan dekat sini. Sini ada rumah apa? Rumah father. Situ gereja. Ni gereja ada tanda salib tu. Ni rumah orang. Sini kampung. Jalan bawah pergi sana. Situ ada lagi kampung. Besar. Kita zoom Zoom untuk kampung bawah. Ni yang kita ngabang tadi semalam. Itu sungai. Tengok sungai. Air sungai. Tinggi tu air sungai. Tu air sungai tu. Air sungai tu. So ni bilik bawah. Bilik janda kuasa lah. Ada church. Bye long mo. Kanan tu boleh letak tepi sikit. Bye long mo. Jumpa lagi. Jumpa 10 tahun ke depan. Bye long mo. Udin. Alamak, tak boleh gerak. Belum ni. Waduh. Bye bye. Tak jadi bye bye dah ni. Bye. Bye bye. Jumpa lagi. Sudah mau saya tidur. We are back. Merasakan apa yang kau rasakan. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright. Gak apa-apa lebay. Yeah, aku mau test. Dia mau ku atau mau cash, but she know that I'm the best. Udah pintar ku gak usah les. Dia suka baju hitamku, celana kemoku. Kalau kurang asik kita putar lagu. Lagu siapa ya lagu aku. Kalau duet ya sama kamu. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, malah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu aku. Merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu. Baram bos. Sungai Baram dah tak nampak dah batu kecil-kecil ni. Kita nak sambung jalan. Aku punya plan. Dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, she's 10 out of 10. Pilih mau mana, dollar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. I'll give you the best that I can. Aku mau cari jalan tengah buat kamu. Hello guys, kita dah berhenti dekat sungai ini. Tak tahu apa nama sungai dia, tapi ni nampak macam licin, tapi tidak apa-apa lah. Sana licin, sana kita tak tahu mana.
Nah sungai dia. Kita buat random je lah. Deras tu. Itulah sungai dia. Sekarang ni my brother tengah melihat, dia tengah letak barang untuk kita punya lunch. Oh, tengah jalan aku buat ni. Wih, seluar aku ni tak menyokong. Nantilah. Sekejap, aku atur seluar. Aku atur seluar. Aku nak pendekkan sebab yelah nak tu apa berendam sekejap. Alah, ada helak pula dah. Ada helak. Sabar. Laju siap. Laju, cabut. Betul dah. Berapa di satu? Tu ada tengah beras ni. Aku bagi reality je. Hai, pergi sana. Jauh pergi. Jauh. Ya, kita tengok semua. Mana? Ada benda gigit. Guys, kita pergi bawah. Tadi ada 4 Hilux tadi guys. Aku tak nak pakai jalan tu. Nak pakai jalan jauh sikit. Air sungai. Tak apa. Kalau korang nampak. Kalau korang tak nampak nanti aku cuba zoom. Ada lagi Hilux. Takut aku. Laju siap diorang bawa. Okay, kita menggunakan laluan ini. Sebenarnya laluan ini Hilux boleh parking. Aduh. Aku takut binatang tu gigit aku lagi. Dah lah kecil binatang tu. Gila kecil bawa binatang tu. Dia gigit kaki aku tadi. Okay, jom kita sambung belajar. Belajar. Yang buka baju tu sensor je lah Sekejap. Sakit siut. Aduh. Masih sakit. Dia gigit aku gitu je guys. Dia orang tengah mandi sungai. Macam kenal je sungai ni. Tapi ada berjalan di situ. Tapi kenapa kat sini juga? Layan je lah konten ni. Konten balik ke Miri. Episod entahlah. Banyak episod sebenarnya. Episod pertama dah post. Episod kedua masih dalam editing. Ada respon dia sedang ada dalam ada tak lah. So guys, kita akan sambung perjalanan lepas kita orang dah singgah dekat sungai ni. Sungai ni deras juga lebih kurang. Bolehlah mandi. Aku tak mandi sebenarnya. Aku just rendamkan kaki. Tengok kau. Kuku aku. Kan tanah dia ni jenis yang tanah hitam punya. So, kalau tanah merah tak pernah ni tanah hitam nampak sangat. So sambung lagi dekat Miri. Bye. Bertembung dengan kereta